Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan membincangkan isu buli di sekolah sebagai satu bentuk delinkuensi remaja dan dengan mengaitkannya dengan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Sepatutnya menjadi satu tempat yang paling selamat untuk pelajar belajar dan membentuk sasar diri. Namun, isu buli masih berleluasa dan sering dianggap sebagai satu gurauan biasa. Hakikatnya, buli boleh memberi kesan negatif terhadap perkembangan emosi, sosial dan akademik pelajar, merujuk kepada tingkah laku agresif yang dilakukan oleh seorang individu secara berulang kali terhadap pelajar yang lebih lemah atau dipanggil sebagai mangsa buli. Perkara ini merangkumi buli fizikal, verbal, psikologi dan juga buli cyber. Antara perbuatan buli yang sering dilakukan oleh seseorang tanpa menganggapnya sebagai satu perbuatan yang salah adalah seperti mengejek, mengugut, memukul serta memalukan rakan. Dalam konteks delinkuensi remaja, buli dikategorikan sebagai satu tingkah laku yang menyimpang kerana melanggar norma sosial dan peraturan sekolah. Remaja yang terlibat dalam buli biasanya menghadapi masalah kawalan emosi, empati yang rendah serta pengaruh rakan sebaya yang sangat kuat. Teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura, tingkah laku seseorang dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan terhadap orang di sekeliling mereka. Dalam konteks buli di sekolah, pelajar mungkin mempelajari tingkah laku buli dengan meniru rakan sebaya, pelajar senior atau melalui pendedahan di media sosial. Apabila perbuatan membuli tidak dihukum atau mendapat sokongan rakan, tingkah laku tersebut akan dianggap normal dan akan terus berulang dan berulang lagi. Teori ini menunjukkan bahawa persekitaran sekolah memainkan satu peranan yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku pelajar yang positif. Jika pelajar sering melihat perbuatan buli tanpa sebarang tindakan, mereka berpotensi untuk meniru tingkah laku tersebut dan menormalisasikan amalan ini. Mangsa buli pula boleh mengalami tekanan emosi, hilang keyakinan diri dan prestasi akademik juga akan merosot serta ada juga yang terfikir untuk menamatkan riwayat kehidupan mereka. Seperti yang kita tahu bahawa semua masalah memiliki langkah yang terbaik untuk mengatasinya. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, pencegahan buli perlu dimulakan dengan contoh-contoh teladan yang positif daripada guru dan juga rakan-rakan sebaya. Selain itu, pihak sekolah juga perlu menguatkuasakan disiplin secara konsisten dan memberikan ganjaran kepada pelajar-pelajar yang memiliki tingkah laku yang positif. Pelajar juga digalakkan untuk saling menyokong dan berani untuk melaporkan kes buli. Seterusnya, sokongan kaunseling perlu disediakan kepada mangsa-mangsa buli dan juga pelaku-pelaku buli bagi membantu merubahkan tingkah laku secara positif. Akhirnya, penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar juga perlu dipantau oleh ibu bapa, guru-guru dan juga orang-orang yang lebih dewasa daripada mereka bagi mencegah berlakunya buli cyber. Kesimpulannya, buli di sekolah merupakan satu bentuk delinkuensi remaja yang serius dan boleh dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Pencegahan awal dan persekitaran yang positif mampu membentuk generasi pelajar yang berdisiplin serta berakhlak mulia. Kata-kata akhir daripada saya, tiada siapa yang patut takut datang ke sekolah kerana buli bukan satu permainan, ia merupakan satu jenayah hati. Setiap tindakan buli akan meninggalkan parut. Fikir dahulu, jangan sampai menyesal selama-lamanya. Sekian sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat memberi kesedaran kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton. One is the loneliest number that you'll ever do.